Assalamualaikum, selamat datang ke Borak Kencang Podcast. Okay, so hari ni kita masih lagi bersama dengan tetamu jemputan kita, okay, Dr. Hazlita. And hari ni, Doktor, sebelum kita nak pergi kepada soalan nak tanya Doktor, apa khabar hari ni? Alhamdulillah, sihat. Terlalu sihat kadang. Terlalu sihat lain macam. Okay, makan semua cukup Alhamdulillah, terlalu banyak. Terlalu banyak takut. Okay, senang hati orang kata. Betul. InsyaAllah. Okay. So hari ni Doktor special sikit sebab kita punya episod lebih kepada macam mungkin keluar sikit daripada skop doktor. Okay. So ramai orang kenal doktor sebagai seorang doktor. Betul tak? Betul. Okay, tapi hari ni kita nak dengar perspektif doktor tapi sebagai seorang wanita. Wow. Okay, menarik. Okay. Tentang kehidupan, tentang relationship, tentang pressure dan realiti wanita sekarang. Okay, so kita nak dengar perspektif daripada seorang doktor. Okay, InsyaAllah boleh. Okay, so soalan kita yang pertama, pada pandangan doktor, okay, perkara ni memang sebelum saya intro sikit, perkara ni memang selalu menjadi perdebatan dekat social media. Okay. Jadi sebab tu kita nak minta pendapat doktor. Okay. Pada pandangan doktor sendirilah, education seorang wanita ni patut tak mempengaruhi nilai hantaran dia? Wow. Soalan kontroversi ni, Hani. Yes. Macam mana saya nak jawab dengan cara diplomatik ya? Okay. Alright. Jawapan saya ialah ya dan tidak. Kenapa ya? Okay. Seseorang wanita patut menilai diri dia. Okay. Dia tak salah untuk menghargai diri dia, okay, dan meletakkan nilai pada diri dia. Kalau kita sendiri tak hargai diri kita, siapa lagi nak hargai? Betul tak? Kita harus juga menghargai diri kita atas segala usaha yang kita lakukan untuk memperbaiki dan menjadikan diri kita apa yang kita ada sekarang. Betul? Okay. Jadi kita berhak untuk menilaikan diri kita. Dan mungkin berhak untuk menetapkan wang hantaran melalui apa kita ni education, siapakah diri kita. Tetapi tidak kalau ia menyusahkan. Okay. Menyusahkan siapa? Bakal suami kita. Kerana kita nak hidup dengan dia. Kalau dia susah, patutnya kita susahkan. Sebab kita nak hidup bersama. Perkahwinan adalah satu union, partnership. Okay, partnership bermaksud senang bersama, susah bersama. Jadi kenapa kita nak susahkan diri kita dan letakkan harga tinggi-tinggi kalau kita tahu ia akan menyusahkan bakal suami kita? Sebab maksudnya kita akan mengharungi dunia dengan cara kesusahan daripada peringkat awal. Sebab suami kita dah susah dan nak bayar duit hantaran kita. Betul. Lepas tu dia nak bela kita, lepas tu dah tak ada duit pula sebab dah bayar duit hantaran kita kan. Jadi dia macam tak berapa munasabah lah kan. Betul tak? Dia tak berapa cerdik lah juga kan. Sebab kita sendiri pun juga akan susah. Betul? Jadi betul kita boleh meletakkan harga pada diri. Saya agree dan saya rasa mesti. Tapi kita jangan berlebihan dan keterlampauan. Pada saya yang paling best is like this. Okay, kita letakkan satu harga. Lepas tu suami kita kata, yang murah sangat lah, yang I rasa you lebih bernilai daripada itu. Jadi RM10,000 tu tak cukup pada saya sebab you sangat bernilai, I bagi RM30,000. Macam tu baru best. Betul tak Alna ni? Betul lah. Maknanya ni sebenarnya nak beritahu juga pada bakal suami. Betul tak? Kita yang perempuan pun kena berpada-pada. Betul. And then yang lelaki pun you tahu sendiri menghargai juga lah. Menghargai. Betul. Dan ikut kemampuan juga. Betul. Sebab yang saya dengar juga soal hantaran ni doktor, macam doktor kata tadi kan, kita nak mengharungi kehidupan bersama. Betul. Ada yang sampai buat loan doktor. Jangan untuk buat bagi hantaran. Ya doktor, it happen, betul tu berlaku. Sebab tu dah dia jadi perdebatan. Perkahwinan itu adalah permulaan perkahwinan. Ada bertahun-tahun lagi. Jadi janganlah kita start dah susah. Betul lah. Betul tak? Kita start tu nak senang kan. Jadi lepas tu kita melayarinya dengan lebih indah, InsyaAllah kan. Okay. So itulah jawapan saya. Okay. So berpada-pada. Lagi satu pula, kita sepatutnya bila nak kahwin dengan seorang lelaki tu, kita dah kenal dia kan. Patutnya dah discuss lah. Yelah, kan. Pada awal-awal lagi dah boleh agak-agak kan. Dan sebenarnya saya rasa betul juga,
kita boleh bincang pun benda tu. Betul. Sebelum nak tetapkan, sebab kadang-kadang kalau dah involve family ni kita rasa susah sikit. Betul. Sebelum ada majlis tu, bincang dulu berapa awak boleh. Betul. Dan saya juga rasa kadang-kadang penepatan wang kahwin ni duit hantaran ni sebenarnya parents kan. Yang selalu parents yang selalunya rasa macam nak letak banyak ni lah kan sebab nanti anak I nampak macam tak ada standard je. Tak payahlah, pada parents pun jangan fikir begitu. Sebab you kena fikir anak you nanti pun nak menghidupi jalan, nak kena senang. Nanti silap-silap pinjam duit you pula, lagi you susah. Lagi dia marah. Tak payah kahwin dia katanya. Yang penting tu mas kahwin kan. Mas kahwin mas kahwin betul. Tapi mas kahwin pun biasa je. Kadang-kadang orang letak ikut minimum ataupun maksimum. Tapi mas kahwin kan bila Hani fikirkan pun juga berbagai-bagai kan, mengikut state betul. Dan juga berbagai-bagai mengikut juga orang tu punya pangkat kan. Betul. So kadang-kadang yang kerabat-kerabat tu dapat lebih sikit. Ada yang bagi mas tu ada. Yang ada apa tu title tu dapat lebih sikit. Tak salah saya lah betul, kan. Betul. So itu pun mas kahwin tu pun telah meletakkan harga tu mengikuti nilai seorang itu. So tak salah menilaikan diri sendiri, tetapi berpada-pada. Kalau ikut mas kahwin ataupun hantaran dulu, sebenarnya dia ikut dari situlah tahu kemampuan ataupun status orang suami tu. Jadi sebab itulah kalau kita dah tahu pasangan yang kita pilih tu dia punya kewangan biasa-biasa, kita janganlah membebankan dia. Dan kita janganlah memalukan dia pula kan. Kita minta macam-macam, betul dia kata boleh kurang tak? Macam nak jual ikan pula kan. Itu yang kata macam nak jual anak je kan. Boleh pula bahagian-bahagian tak sedap juga. Betul tak? Jadi kita janganlah minta sampai orang minta kurang pula. Saya rasa tak best. Tapi kalau orang tu kata nak bagi lebih, kan lagi indah. Macam gitu. Faham. Okey, memang sangat menarik jawapan ni. Jawapan ni tidak akan membuatkan lelaki atau wanita marah ya. Sebab benda ni betul fact. Fact dan kena ambil positif. Janganlah kita rasa macam berlumba. Anak Siti Ma dia tak 10. Anak I nak minta 12 lah. Sebab anak I doktor. Betul. Sebab anak I ada degree kan. Lepas tu ada PhD ke ataupun pegawai ke. Yang penting tu ialah pernikahan itu. Betul. Itu yang penting. Okey, menarik. And then soalan ni ada kaitan juga dengan profession. Kita cakap pasal tadi ada tak efek. Jadi betul ke pada pendapat doktor, profession yang tinggi ni automatically membuatkan wanita ni menjadi dominan dalam rumah tangga? Tidak. Tak sepatutnya lah kan. Okey, kita macam saya katalah tadi, perkahwinan ni adalah union. Sepatutnya sefahaman. Dan daripada segi Islam pun suami kita adalah raja kan, ketua kan. Jadi kita sebagai wanita kena respect husband walaupun dia mungkin tak kerja dia, pendapatan dia kurang daripada kita. Macam mana pun dia adalah ketua keluarga. Ini penting ya, kerana kita nak tunjukkan kepada anak-anak juga bahawa kita kena respect each other. Kan? Okay? Jadi saya rasa wanita taklah automatically dominant kalau misalnya mereka lebih berpendapatan tinggi ataupun mereka lebih education. Your role as a wife is still sebagai kena respect husband kan. Kena respect dia punya keputusan, kena minta kebenaran. Okay, so kita masih lagi dalam that role. Okay, kita jangan fikir kita ni besar. Jadi saya rasa kerjasama, kesefahaman lebih penting. Okay, itu yang kita perlu aim. Okay, supaya kita boleh harungi dunia ni bersama-sama, respectful each other. Jangan pula suami rasa aku ni ketua, kind of thing. Lepas tu you have to follow what I say. Guys also need to be respectful to the wife lah. Kena juga menghormati, okay, dan menilai wanita dengan baik, yang juga memberikan apa kita panggil tu not only support, dia juga how do I put this toleransi satu apa kita panggil ada apa role yang penting dalam sebagai keluarga lah kan. Dia contribute, that's the word. Wife juga contribute. So tak semestinya semua yang you say go, patutnya lah kena jugalah mendapatkan pendapat, dengar pendapat, timbang sama-sama dan buat keputusan tu untuk kebaikan semua. Betul tak Puan? Betul tak Hani? Betul. Jadi kalau saya simpulkan dekat sini, sebenarnya yang penting tu komunikasi. Betul. Dan kerjasama. Kerjasama. Komunikasi, kerjasama, dengar each other. Kadang-kadang okay, apa you pendapat tapi dah make up your mind. Cuma nak dengar je pendapat orang tu, tapi sebenarnya aku dah kata dah macam juga, aku tak kisah kau kata apa, tapi aku dengar je lah. Kan, janganlah sebegitu. Itu pasal saya kata dengar,
tengok how, fikir-fikirkan dan make a keputusan. Betul. Dan saya percaya kalau suami dan isteri tu mempunyai goal yang sama, dia takkan susah nak ada masalah. Betul. Tak kisahlah siapa yang berpendapatan tinggi atau education tinggi, kerjasama dan toleransi persefahaman sangat penting. Yes. Okey, terima kasih doktor. Memang itu tips yang sangat penting ya, sebab masalah tiada persefahaman. Betul. Itu yang selalu dalam rumah tangga. Ataupun ego. I lebih pandai daripada you. So you have to listen to me. Ataupun you tak gerti sebab you tak pandai. Janganlah macam gitu. Betul tak? So kita kena saling mendengar. Lepas tu terima, dengar, evaluate. Lepas tu make a wise decision untuk kebaikan bersama. Sebab kadang-kadang keputusan tu mungkin kita rasa tak patut untuk kita, tapi kalau dia good for your husband and tak cause any problem to you, why not? Betul. Kan? So kena toleransi lah. Toleransi, yes. Betul. Itu pun satu juga penting. Yes. Kena toleransi. Yeah. Tips yang sangat berguna ya. InsyaAllah. Untuk yang baru nak berumah tangga. Betul. Ingat isu. Jadi yang seterusnya nak tanya doktor sebagai seorang doktor, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri. Jadi macam mana doktor balancekan antara tugas-tugas tu? Oh wow, saya rasa saya tak pernah balance pun. Sebab tak pernah fikirlah, I have to do 50% work and 50% sebagai ibu dan isteri. You know what I mean? Faham? Tak, susah kita nak balance kan, sebab kehidupan kita tak pernah balance. Sometimes kita have to be more doctor on one day, and then sometimes we have to be more ibu dan isteri on another day. Betul tak? So dia mengikut masa. Kesesuaian lah. Kalau saya on call, maybe pada hari itu atau minggu itu saya lebih doktor daripada ibu dan isteri. Betul? Sebab saya on call dan saya kena pergi bertugas banyak. Mungkin juga masa anak saya tak sihat ke, atau anak saya tengah peperiksaan ke, saya lebih menjadi ibu daripada saya menjadi seorang doktor. So balance tu kadang-kadang perkataan yang agak susah lah. Tak boleh nak 50-50. Definitely tak boleh lah kind of thing. Tapi we need to know our limits. We need to know what our role is. And then kita kena pandai prioritize. So on that day kita nak buat macam mana? Apakah yang perlu? Apakah yang lebih utama? Macam itu. So I think knowing and recognizing mana satu yang kita kena tumpukan pada hari tersebut ataupun minggu tersebut, itu lebih penting. Betul. So sometimes ladies kita tak pandai kata no. Kan? Kalau suami kata boleh tak masak untuk kita punya keluarga petang minggu ni sebab saya nak ajak 50 kawan saya datang. Ataupun 50 keluarga nak datang. Minggu tu juga kita on call. Kan? Atau bertugas. You have to say no. I tak boleh nak jadi on call and masak untuk 50 orang. Yes. Betul tak? Yelah. So you kata boleh tak kita buat minggu lain? Kan? Bincang lah, benda boleh bincang. Betul. Toleransi. Kan? So you have to choose and pick your life supaya tak serabut. Ataupun katalah you diminta untuk bagi lecture, gantikan somebody untuk buat lecture ataupun buat lecture kat conference. Tapi you tahu minggu tu mak mentua mungkin nak go for surgery, katalah kan. So you boleh cakap, saya terpaksa tak boleh nak hadirkan diri atau boleh tak bagi peluang pada orang lain sebab pada minggu tu saya kena dengan saya punya mother-in-law. Family lebih penting. So kena pandai untuk cari supaya kita sendiri tak haru, kita sendiri tak terabut, stress. You have to learn to say no and learn how to prioritize. Saya rasa that's the key to actually a stable mind. Betul. So mungkin Hani, maksud saya balance tu ialah macam mana kita nak. Saya rasa tu balance lah tu. Sebenarnya yelah. Balance, bagi saya lah balance tu tak semestinya kena 50-50. Maksudnya waktu tu dia perlu banyak tu persen dia. Betul. Waktu ni perlu banyak ni persen dia. Asalkan tahu limit. Yes. Know your limit. Know when to say no. When to say yes. Macam gitulah. Kena ada common sense jugalah guys. Kena ada common sense. Betul. That's the big kan? word. And I think kita, as I said, ladies difficult. Kita nak please people a lot. Kan? Betul. Dan bila kita please, orang rasa dia ni boleh je, boleh buat semua. Itulah pula. So kita bukanlah nak kata kita kena
bodoh-bodohkan diri atau melemahkan diri. Jangan. Okey, kalau kita berkemampuan buat. Okey, sebab itu satu kita punya kena buat lah maksudnya kan. Itu amanah kita jugalah. Betul. Tapi kita jangan memaksakan diri kalau tak boleh. Faham? Itu yang penting lah. Sebab kalau kita stres, nanti anak-anak stres, husband stres Ya. kan. Saya ni sikit tu saya sebab saya minat tajuk tu sebab saya rasa banyak ibu-ibu sekarang burn out. Dia nak buat all. Dia nak buat semua. Nak jadi superwoman. Sebab dia tak nak kecewakan orang. Ya. Tapi benda tu sebenarnya macam doktor kata tak bagus. Dia tak elok untuk long term. You guys, kita buat benda tu, kita rasa macam tak apa, aku boleh handle everything. Lepas tu bila kita tak tahan, kita meletup. And then kita akan mengungkit pula. Betul. Lepas tu kita kata, oh, you tak tolong pun I kan, macam itu. Tapi sebenarnya siapa suruh you buat kalau you tak boleh buat? Alah-alah macam tu lah kan. Ya, betul. Cakap kalau tak boleh. Betul. Kan senang. Sebagai contohlah, saya kan, anak-anak saya kadang-kadang dia ada aktiviti kat sekolah kan. Bukan nak kata mak-mak lain semua tu tak busy, tetapi kadang-kadang keupayaan saya tu tak boleh nak buat seperti mana mereka. Kadang-kadang terdengar juga, oh mak dia tu jarang datang, asyik kerja je atau busy lah kononnya. Boleh kadang-kadang kita boleh terdengar-dengar kan. Ada juga lain parents-parents yang sentiasa ada kan. Kadang-kadang saya tak boleh pergi kan. Tapi kita kena pekat-pekatkan dirilah. Kalau kita nak paksa juga pergi supaya kita dapat this image yang kita mak yang sentiasa ada and things like that. Okay. Lepas tu kita burn out, balik-balik marah anak sebab kita dah penat. Betul. Tak bagus juga kan. So kita buat muka-muka untuk orang lain tapi kita kat rumah kita sentiasa marah-marah, tak bagus juga untuk anak-anak kita. So yang penting tu ialah a happy mother, a happy wife. Betul. Hence a happy life. Betul tak? Yes, betul. Complete dia punya jawapan dari tu. Okay. Alright. So nak tanya soalan seterusnya. Kalau ini soalan lain sikit lah nak tanya doktor kan. Kalau doktor kan, ni cerita-cerita dulu-dululah. Kalau doktor bukan pakar mata hari ni, rasanya apa kejaya yang doktor pilih? Aduh. Seperti episod sebelum ni saya ada ceritakan bahawa saya memang nak jadi doktor daripada kecil kan. Memang minat saya daripada kecil. Saya rasa saya episod pertama something like that. Yes. So alhamdulillah doktor, Allah bagi saya perasaan yang memang saya suka ke arah itulah. So tak adalah betul-betul terfikir nak jadi benda lain or something like that. Tetapi at one point masa sekolah menengah lah, saya ada terminat nak jadi penyanyi. Tapi cepat je mak saya kata, suara macam kata nak jadi penyanyi. Tapi memang betul pun. Ada jujur sangat. Betul. Ada sekali tu saya pernah buat recording, untuk suara lah, saja-sajalah menyanyi kan. Bila dengar balik, betul Hani macam kata. So nasib baiklah jadi doktor. Betul ke doktor? Tak boleh jadi penyanyi. Tak boleh. Alamak. Kira pernah lah keadaan tu macam suka. Sebab dulu masa sekolah rendah, sekolah menengah dulu, saya selalu juga buat aktiviti tarian. Lepas tu masa kalau ada competition tarian, kadang-kadang ada competition menyanyi juga. Nasyid ke? Nasyid bukan? Tak juga pop masa tu kan. Wow, guys. Tapi bukan saya. Maksudnya saya menari, competition menari, tapi ada juga competition menyanyi. Mana orang lain masuk competition menyanyi. So bila tengok orang lain menyanyi tu rasa macam teringin juga nak try menyanyi kan. Nampak macam best jugalah kan. Macam tu. Tapi bila saya cakap kat mak saya kata suara macam katak, tak payahlah, dia kata tu. Lepas tu bila saya uji dekat mikrofon, betul macam katak. Kering juga. Saya agree. Okay. So betul lah Allah bagi firasat tu untuk jadi doktor, jangan jadi penyanyi. Kesian dunia. Mulut saya dah kelengau sebab saya gelak kuat sangat. Okay. Habislah terkuburlah impian untuk jadi penyanyi. Okay. Tapi nasib baik sedar awal Sedar awal. Sangat-sangat awal. Karaoke pun saya tak menyanyi. Saya dengar je orang buat. Aku. Alright. Menarik doktor. Tapi itulah, doktor tak kecil hati saya gelak. Tak. Saya pun gelak juga. Jangan risau. Okay. And yang tadi kita gelak-gelak, tapi kali ni macam serius sikit lah. Okay. Serius sikit tanya doktor kan. Bagi pendapat doktor, apa satu benda yang orang sekarang salah faham tentang wanita yang berjaya ni? Pada saya yang paling utama sekali, mereka think that these ladies are too independent. Okay. Ataupun
banyak je lelaki yang takut dengan wanita yang berkejaya ataupun banyak position yang tinggi kan. Betul. Kadang-kadang dia pun nak tackle pun risau kan, kind of thing. Kita kenal juga ramai orang yang actually wanita-wanita yang position tinggi-tinggi yang tak kahwin kan lagi. Yes, Betul tak? Betul. Okay. Dan itu mungkin mereka senang begitu, tetapi mungkin juga kerana lelaki takut dengan mereka sebab rasanya mereka ni terlalu earning a lot. Mungkin mereka tak boleh nak tampung mereka ke, ataupun mereka ni sombong, independent, sebenarnya wanita tetap wanita, saya rasa. Okay, kita semua nak dihargai, nak disayangi, betul? Dan kita nak orang take care of us. Okay, so kenali seseorang itu dahulu. Okay, kita jangan ambil persepsi yang orang tu kalau misalnya berjaya, banyak duit and things like that, ataupun berpendapatan tinggi, dia sombong, dia independent, dia tak perlukan siapa-siapa, kind of thing. Saya rasa itu salah persepsinya. Betul. Okay. Orang-orang yang saya kenali yang berpangkat tinggi, yang berpendapatan tinggi, kebanyakannya mereka sebenarnya sangat-sangat humble. Okay. Kadang-kadang lebih tinggi dia punya jawatan tu lagi humble diri dia. Pada ramai yang saya kenali begitulah. Tetapi persepsi orang agaknya nampak mereka tu macam wah, atas pedestal, takut nak dekat, takut nak cakap. Jadi saya rasa jangan anggap begitu. Okay, kita kenali orang tu. Kalau kita dah kenal dia memang macam gitu, jauh-jauhlah diri kan daripada dia. Jangan dekat dengan dia lagi kan. Tapi give them a chance. Tapi jangan judge dulu. Don't judge book by its cover. Betul. Exactly, Hani. Sangat betul. Yes. Betul. And lagi satu betul juga macam doktor cakap kan. Kadang-kadang lelaki ni sebenarnya dia bila dia assume yang perempuan tu kalau macam dia berjaya, dia keras. Sebenarnya tak. Saya pun setuju juga sebagai seorang wanita. Saya agree yang kita ni sebenarnya ada soft spot kita. Betul. You guys lelaki kena tahu nak handle je. Gitu. Nak handle. Nak handle and tahu macam mana nak lembutkan kita. Betul. Itulah benda-benda tak payah insecure. Tak payah insecure. Get to know the person. Tapi kalau misalnya dia betul-betul sombong, larilah kan. Betul. Kan? Dia ada pilihan kot. Dan kadang-kadang I rasa kalau misalnya wanita-wanita yang nampak macam independent ni, bila seseorang lelaki tu memberanikan diri and mendekati and cuba memahami, cuba mengenali, dia lembut hati. Pengalaman sendiri ke doktor? Bukan. Tak. Tetapi sometimes you cannot judge a book by its cover. I totally agree. Yes. Okay, menarik. Jadi lelaki-lelaki kalau sana ingat kena take note tau benda ni. Nampak keras ke apa ke, you kena cuba dulu kenal dulu. Tengok macam mana. Kalau tak okay, kita ciao. Kalau dia sombong, lari. Kita lari. Alright. Tak rugi kan? Betul. Tak rugi mengenali seseorang. Betul. Okay, soalan yang seterusnya, nak tanya doktor sendiri kan, sepanjang kerjaya doktor, kerjaya sebagai seorang doktor ni sebenarnya buatkan doktor jadi lebih kuat ataupun lebih sensitif? Oh wow. Kuat definitely. Okay, because kita tengok banyak perkara-perkara yang sedih, banyak perkara-perkara yang terkesan kepada orang kan, bila mereka sakit, bila dia meninggal. Kita kena kuatkan hati dan kita kena teruskan kerja. Kalau kita ni jenis yang macam sedih je sentiasa, tak boleh jadi doktor sebenarnya kan. Asyik menangis je kan, payah. Okay, so kuat definitely. Dan kita juga kena kuat dengan cara kerja tu lah, because it's not an easy job. Okay, kita kena kuatkan hati, cekalkan hati, buat walaupun kena marah, walaupun susah, walaupun kat rumah anak-anak tak jumpa 2-3 hari katnya kan, kita kena kuatkan hati. So kuat definitely yes. Sensitif saya rasa ya juga. Okay, kerana we have to be sensitive dengan orang punya apa kita panggil ni, malapetaka yang berlaku pada mereka lah, sakit ni lah kan. Okay, so we have to be sensitive dengan apakah dia punya kepayahan, okay, what do they feel, kelemahan mereka, masa mereka sakit tu, masa tu masih paling vulnerable kan. So we have to be very sensitive dengan dia punya perasaan. So you have to be peka. I think sensitive in this context is more peka. Okay? Betul. So some people kita tak boleh nak lihat sebagai penyakit sahaja. Let's put it that way. Kita susah melihat orang tu sebagai penyakit yang kita perlu rawati. Kita juga kena sensitif dengan dia punya
perasaan, perasaan. emotion, perasaan keluarga, kerisauan mereka. Saya rasa I become more sensitive in that sense. Okay, kita panggil empathy. Empathy, betul. So kita cuba jadi more empathic. Okay, sebab saya rasa itu paling penting sebagai seorang doktor. So maybe the answer is both. Kedua-duanya lebih sekali kuat kan? dan lebih sensitif. Ada time kuat, ada time sensitif. Yes. Tapi sensitif yang jenis yang macam lemah, sering terasa tu tak adalah. Taklah menjadi terlalu sensitif macam cepat nak terasa, cepat nak marah. Taklah juga. Maknanya term sensitif tu bukanlah peka ya patutnya. Peka is the word. Yes. We are more sensitive towards what's happening around us. Kepada pesakit. That lah. Faham. Okey, so yang seterusnya ada juga kaitan dengan passion juga. So kalau bila doktor sendiri kan dikelilingi dengan pesakit yang datang jumpa doktor, of course ada macam-macam masalah kan, ada penyakit, ada struggle dan sebagainya. So macam doktor sendiri, daripada apa yang doktor nampak tu dekat patient tu, apa yang doktor belajar tentang hidup? What is important on hidup? Support. Having people around you is important. Okay, having people to support you is important. Okay, pesakit-pesakit di mana dia ada support from family members ataupun pada orang rapat, they tend to do better. They get better sooner. Okay, okay. So having people around you, the right people around you, who supports you for whoever you are, is important. Okay. Of course kena jaga kesihatan diri lah. Okay. So kalau kita kan jaga kesihatan diri pada awal, sangat-sangat important. Okay. So jangan abaikan your youth. Jangan abaikan masa muda. Jangan rasa macam tu boleh je lah makan teh tarik 5 kali sehari kan, kind of thing. Sebab don't worry, after this I can run it off and things like that. Okay, jangan abaikan kesihatan. Jaga dari muda. Okay, sebab ramai orang bila dah sampai ke peringkat dah tua tu, dah mula sakit-sakit and things like that, dah tak boleh nak sembuh dengan cepat kan, ataupun tak sembuh langsung. Sebagai contoh macam mak saya, okay, she's a sportswoman, okay, dia buat lompat jauh tu, dia jatuh masa dia muda dan crack her back. Tapi dulu-dulu kan, lepas tu jalan je lah, ataupun dia rasa crack lah kan, tak pergi check, tak apa. Okay, so bila dah peringkat umur dah lanjut sikit, barulah perasan bahawa ada kecederaan dekat dia punya tulang belakang yang menyebabkan dia sukar untuk berjalan. In fact tak boleh nak jalan. Okay, so it was an old injury yang agak lama yang dibiarkan macam itu. So dia punya dia dapat slip disc lah and all these things lah. So she had to go for surgery, okay, and what not lah kan. Okay. So berbanding juga dengan ada seseorang itu who had the same experience tapi immediately had treatment. So bila ada treatment tu dan dia punya kerosakan tu mungkin tak banyak sangat ke, ataupun maybe tak teruk sangat ke, ataupun dirawat dengan segera ke. Jadi dia punya kepayahan lepas tu taklah sangat teruk. Okay. So if you have any problems with your health, get it sorted quickly. Faham. Walaupun you masih muda. Faham, betul. Jangan biarkan sahaja. Jangan abaikan. Get it sorted quickly supaya dia bertahan lama. Badan nak jaga lama. Ya, betul. Takut dengarnya. Tapi betul doktor. Jadi kesimpulan dia dekat sini, kita kalau ada sesuatu berlaku yang kita rasa tak sedap ke, kita pernah berlaku aksiden ke atau apa saja yang kita rasa tak selesa, time tu juga sebenarnya kita kena pergi check. Tapi kalau kita muda, benda-benda sikit-sikit tu kita rasa remeh, tak apalah, I'll be okay lah. And memang boleh pun. Kita boleh walaupun sakit pun kita boleh lari juga. Macam gitu. Tapi sebenarnya benda tu bertambah teruk. Sikit kan. So mungkin masa mak saya kena tu tak teruk. Tetapi sebab dia tak rawat tu, jadi masa ke semasa tu kan dia jadi lagi teruk. Dan yang paling sedihnya, sebab bukan semua benda kita boleh patah balik, guys. Betul. Ada benda yang hilang macam tu je lah. Betul tak boleh nak patah balik. Contoh macam penglihatan ke. Betul. Jadi kalau misalnya kita tak rawat dengan cepat, kita boleh dapat penglihatan tu hilang dengan kadar tetaplah, maksudnya kekal. But then kalau kita dapati ataupun kita dapat kesan dengan awal, kita rawat awal, insya-Allah kan. Betul. Jadi jangan abaikan ataupun ambil mudah. Betul. Sebab kadang-kadang benda tu yang akan buatkan you guys kehilangan sesuatu yang berharga. Betul. Jadi hati-hati. Wah, ni dramatik betul saya punya aja. Okay. Alright. So doktor,
terima kasih. Kita dah sampai ke penghujung podcast menarik kita. Tajuk hari ni. Menarik kan? Bagus soalan-soalannya, saya suka. Tak terasa. Dah lama juga, kita dah hampir setengah jam. So dekat sini kita nampak daripada apa yang kita bincangkan hari ni, topik kita perspektif wanita yang berkejaya. Saya rasa bila seorang wanita tu berjaya, ramai orang nampak dia punya kejayaan ataupun dia punya pencapaian, tapi kita tak tahu apa yang pengorbanan di sebalik pencapaian tersebut. Okey, jadi sama-samalah kita menghargai sesama kita. Betul. Semoga kita berjumpa lagi untuk episod akan datang dalam Borak Kencang Podcast. Terima kasih. Terima kasih Hani. Terima kasih Doktor. Okey, and bye-bye. Eye care specialist leads the